Lokasi persinggahan seterusnya yang mana kami sedang berada ketika ini adalah di Gua Taat. Gua Taat ni terletak di Bukit Taat. Bukit Taat ni lah TAAT, Bukit Taat. Bukit Taat ni kalau kita nampak daripada peta, dia memanjang dan dia kelebaran dia nipis ya, tapi dia memanjang. So dia macam panjang macam tu lah, panjang tapi dia nipis. So kat sini terletaknya, mana tadi? Tu nampak ya, signage Gua Taat. Mungkin gua dia sambil situ lah. Tapi kami tak masuk ke Gua Taat ni, cuma kami houseboat kami singgah di sini lah. Dan aktiviti kat sini pertamanya mandi, memancing, berkayak. Lepas tu yang pasan tadi, pemandangan dia di sini ada barangkali ada sarang burung helang kan. Lepas tu belakang saya ni ialah kawasan lapang yang luas lah. Dan saya fahamkan sini juga ada tempat untuk aktiviti hiking, yang mana trek dia lebih kurang sejam lebih lah. Maknanya kalau kami singgah sini tadi, dia kata kita akan rehat sini, kami rehat makan tengah hari, sebagainya, rehat-rehat mandi-mandi, dibagi masa lebih kurang 2 sampai 4 petang, lebih kurang 2 jam lah. Okey, itu yang saya boleh kongsikan di Tasik Kenyir. Kalau anda berhenti di Gua Taat, ini aktiviti dia. Wallahualam. Assalamualaikum.